أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Surah Al-Ahzab. Allah Ta'ala berfirman berkata, sesungguhnya kami Allah membentangkan, memamerkan satu perkara yang dinamakan amanah, tanggungjawab dan kewajipan kepada makhluk langit, bumi, bukit, buka dan gunung ganang, supaya mereka memikul kewajipan ini. Tiba-tiba mereka enggan dan takut menerimanya. Lalu manusia dijadikan untuk menerimanya. Malangnya ada manusia yang zalim dan jahil juga menerimanya. Yang dihormati pengerusi majlis, yang berhormat Datuk Tuan Ibrahim Tuan Maan, Timbalan Pengerusi Perikatan Nasional, merangkap Timbalan Presiden PAS, Sahibul Fadilah Profesor Datuk Dr. Mahfud Muhammad, Ahli Majlis Syura Ulama, merangkap Sujaipah Negeri Johor, Al-Fadhil Ustaz Hakimi, calon Perikatan Nasional diwakili PAS bagi Dun Rumpin, Endau, semua pemimpin parti, pemimpin masyarakat yang hadir pada malam ini yang saya kasihi, yang kebanyakannya, sebahagian besarnya ada hubungan silaturahim dengan saya. Banyak asal Terengganu, asal Cendering, Kuala Ibar, Rusila, Ruranggai, kampung-kampung di situ. Masih ada lagi yang saya kenal. Masih ada lagi sepupu, 2-3 sepupu yang banyak mungkin anak-anak muda tak tahu. Pada awalnya saya tak diatur untuk ceramah di sini, ceramah di tempat lain saja. Kerana ada hubungan itu, saya minta supaya diatur ceramah di sini. Kalau Tuhan perintah Nabi dalam Quran, wa'anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kaum keluargamu sendiri yang terdekat dahulu pada orang lain. Maka saya ada bertanggungjawab untuk menyampaikan dulu pada orang lain. Terengganu kita telah berjaya membuat perubahan sehingga menang seluruhnya. Ada saudara anggap orang Terengganu, Kelantan, Kedah, Perlis ni bodoh, pilih PAS. Ada sebab-sebabnya. Dalam ayat yang saya baca tadi menjelaskan sebab-sebabnya. Bahawa politik memerintah negara adalah satu amanah yang sangat besar daripada Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala bentangkan amanah yang besar ini, makhluk yang sangat besar, langit, bumi, bukit, buka, gunung ganang,
yang gagah dan hebat tak bersedia takut. Kerana Allah beri amaran. Kalau kamu tunai, kamu dapat kelebihan daripada Allah. Kalau kamu tak tunai, dihumbam dalam neraka. Menyebabkan makhluk-makhluk itu takut. Lalu Allah menciptakan manusia. Menjadikan manusia bermula dengan Adam AS. Diisytiharkan kepada malaikat. Disebut dalam Quran, firman Allah Ta'ala, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah bertuhan berkata kepada malaikat, aku nak jadikan satu makhluk di atas muka bumi bermula dengan Adam untuk menjadi khalifah. Lalu malaikat bertanya, wahai Tuhan, adakah kau nak jadikan makhluk yang akan melakukan kejahatan, berperang, bertumpah darah sesama mereka? Pada kami ini malaikat sangat taat kepada Allah, tak derhaka sekali-kali, bersih suci, tak ada nafsu, bertasbih, bertahmid. Mengapa tak suruh kami? Tuhan berkata, kamu tidak tahu apa yang aku tahu. Kamu tak tahu. Aku maha mengetahui alam segala-galanya. Maka Tuhan jadikan makhluk manusia ini ada sifat-sifat dalam dirinya yang berbeza dengan makhluk-makhluk yang lain. Manusia ada jasad, tubuh yang dapat dilihat, dapat dirasa, ditengok dengan mata, bukan macam malaikat, makhluk yang gaib. Ada nyawa boleh bergerak, bukan macam kayu dan batu tak boleh bergerak walaupun hidup. Ada nafsu macam binatang, tapi manusia ada akal. Ada akal membezakan manusia dengan binatang. Dan manusia ada roh macam malaikat, percaya pada dosa dan pahala perkara yang gaib. Ada roh. Manusia hidup bersendirian, seorang-seorang. Manusia mesti berkeluarga. Manusia mesti bermasyarakat, ramai, berkumpul antara satu sama lain, dan mesti bermasyarakat madani. Hari ini banyak orang sebut madani. Apa madani ni? Madani ni makna mereka berhubung antara satu sama lain, tak boleh berpisah. Bertamadun, berilmu, berpengalaman. Bila jadi ada nafsu, dia nak makan, nak minum, nak berkahwin, nak pakaian dan sebagainya. Tiap-tiap satu yang dia hendak itu tak boleh diusahakan seorang. Contohnya, baju yang dipakai. Manusia kadang-kadang ada baju bukan macam binatang, tak payah baju. Macam makhluk lain. Dia buat daripada kain. Kain daripada kapas. Kapas daripada benang. Benang ada kapas, kapas ditanam. Tanam kapas ada jentera, cok, cangkul dan sebagainya. Daripada besi, kena ada jarum. Tak mungkin bagi seorang manusia, kerana nak baju selah, dia seorang tanam kapas, tunggu kapas tumbuh dulu. Kemudian lepas tumbuh, dia seorang buat benang, dia seorang buat kain, dia seorang cari besi nak buat jarum. Semua dia seorang, tak mungkin. Tak mungkin. Jawab dia telanjang sampai kiamat nak bertemu dengan kain. Maka Tuhan jadikan mereka bermadani, berhubung antara satu sama lain. Ini makna madani.